Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang sangat mulia ini di bulan Ramadan yang mubarak. Saya datang merawat pesakit saya yang dah hampir dekat 16 tahun ni. Awak buat rawatan dengan saya? Ya. Hampir 16 tahun. 16 tahun tu jangka masa yang panjang, tapi 16 tahun tu maksudnya bukan dia tak boleh. Kerana keserasiannya dia buat rawatan dengan saya, maka saya ni menjadi doktor peribadinya. Doktor peribadi tu maksudnya bila dia sakit dia akan panggil saya. Bila dia ada masalah, apa saja masalah sakit, sayalah perawat yang dipanggil untuk merawat sakitnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah penyakit yang saya rawat ke atas saudara kita ni pada tahun 2000, lebih kurang tahun 2012, 2011 ke macam itulah. Saya pergi kenduri di rumah saudara saya. Ketika itu saya lihat satu orang bawa saya ke dalam satu bilik dan saya lihat seorang saudara saya sedang dalam keadaan yang sangat kronik masalahnya, iaitu sawan yang dipanggilkan sawan babi. Ya. Air liur dia meleleh. Bila saya tanya kepada keluarga cakap di waktu-waktu yang tidak, waktu-waktu tertentu dia akan menjerit-jerit, melompat-lompat atas kereta, berlari ke sana ke sini, maksudnya dalam keadaan yang tidak keruan. Tapi tuan-tuan yang puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah buat rawatan dengan cara sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, sekarang ini beliau telah pulih 100%. Jadi kepulihan beliau sangat dibanggakan. Ya, ini sebenarnya adalah kalau di sebelah mak bapak saya, saudara jugalah pakcik saya. Jadi saya nak tanya kepada pakcik, ya, keadaan setelah daripada dulu sampai sekarang, bagaimanakah keadaan kesihatan dan penyakit sawan tu datang lagi ke tidaklah? Penyakit sawan tu memang tak pernah datang lagi dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ni badan rasa segar, sembuh kan? Setiap 6 bulan ataupun setahun sekali, beliau akan datang panggil saya untuk buat rawatan. Rawatan tu bukan sebab dia tak sembuh, untuk sentiasa di dalam keadaan situasi yang baik dan sihat. Itulah keadaan. Jadi pakcik bagi sedikit apa yang telah pakcik pengalaman buat rawatan dengan saya selama dah dekat hampir 16 tahun ni. Pengalaman kuat sikit. Sebelum ni saya ada gangguan sihir dengan sawan. Semenjak ni jumpa Abu Zah ni, saya buat rawatan, alhamdulillah penyakit tu tak berulang lagi dah. Memang banyak perubahan dia. Dengan berbekam, macam hari ni saya buat bekam dengan berurut 2 dalam 1. Dan dalam bekam tu apa saya buat lagi? Dalam bekam Ustaz ada baca doa, baca Yasin. Jadi dalam rawatan saya akan bacakan doa-doa, ruqyah. Sebab apa? Kehadiran makhluk-makhluk halus ni, walaupun dah pulih, di sekeliling kita ni kita tak nampak makhluk halus kan. Jadi keluar dan masuk tu perkara biasa bagi semua manusia. Cuma amalan kita lah yang untuk menentukan badan kita ni dalam keadaan baik atau tidak. Dan bulan puasa ni syaitan memang tidak telah pun diikat. Maksudnya amalan-amalan bagi kita akan bertambah kuat. Tapi jin tetap tidak terikat maksudnya. Sebab jin adalah satu makhluk yang lain, yang mana jin ni ada yang Islam, ada yang kafir. Jadi dia sentiasa dalam keadaan mengganggu manusia. Kerana apa? Kerana sifat dia memang sudah begitu. Begitu juga manusia yang bernafsu. Nafsu ni lebih jahat daripada syaitan lagi. Dia kekal dalam badan. Kalau kita tak perbaiki amal, iman tidak akan meningkat. Dan bila iman tidak meningkat, maka ilmu kita akan bertambah kurang. Kalau banyak ilmu pun kita tak memanfaatkan dengan baik. Betul tak pakcik, ya? Betul. Alhamdulillah. Saya panggil ni pakcik, dia muda daripada jauh, tapi sebab pangkat jadi kekal dengan pakcik tu.
InsyaAllah. Alhamdulillah.